ارفع مقامه دوما في كل مكان. سيدي يا محمد حبك روح الإيمان. Selamat semuanya. Pada hari ini Jumaat 12 April. Rasa tak? Pada hari ini kami ada jamuan Hari Raya SMK4. Itu tak? Selamat Aidilfitri kepada saudara-saudara. Nak tanya soalan balik? Nak tanya soalan? Boleh tak? Saya nak tanya soalan satu. Tahun ni awak dapat Hari Raya berapa? 1,000 lebih. Wow, banyaknya. Okey, terima kasih. Nak tanya boleh tak? Boleh. Kuih apa yang kau selalu tapau masa Hari Raya? Tak nanas sebab bapak saya suka. Nak tanya. Pernah tak pura-pura kenyang sebab tak nak tambah lauk? Benar. Assalamualaikum Cikgu Faisal. Nak tanya soalan sikit boleh? Boleh. Nak tanya, apa maksud raya bagi cikgu? Baik, maksud Hari Raya bagi saya adalah menandakan berakhirnya pada bulan Ramadan dan kejayaan seluruh umat Islam menjalani ibadah puasa. Cikgu nak tanya boleh? Kalau cikgu makan lemak, cicang dengan rendang ke kuah kacang? Mestilah rendang. Cikgu, nak tanya, raya paling best yang cikgu pernah sambut dekat mana? Dekat kampung cikgu, dekat Banting, Selangor. Okey, terima kasih cikgu. Itu sahaja jawapan kami. Selamat Hari Raya. Bye. Sampai kita makan nanti kita jumpa dia. Okay guys, selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya kan. Daripada PSS. Mana owner? Oh ni. Okay, owner kat sini. Saya kat sini. Okay guys, selamat Hari Raya daripada saya.